So soalan dia, cik dah cuba run TikTok ads guna instant page tapi tak ada result. Adakah sebab konten? Isu dia bila kita buat campaign jenis traffic ataupun jenis lead yang optimization dekat web page macam ni, tengok dia punya optimization goal adalah klik. So dia akan cari orang yang nak klik sahaja, which is susah nak optimize untuk leads. Okay. So kita akan dapat banyak klik dekat TikTok page tu, tapi nak dapatkan klik tu, TikTok tak dapat optimize untuk leads. So dia akan cari orang yang nak klik je. Orang nak klik, orang nak klik, orang nak masuk, orang nak klik, orang nak baca, itu je. Dia memang tak jumpalah nak optimize dekat lead. So whatever data yang kita tengok, contohnya cost per klik bawah RM1 semua tu, dia yang saya test tu selama ni memang tak edit. So cara nak run, kalau nak buat iklan leads, memang kena pakai lead gen dan pakai beg biru. Barulah dia boleh optimize for leads. Maksudnya TikTok akan cari orang yang memang isi form. Cara yang saya try yang pakai iklan beg biru tu je. Kalau iklan dekat form dekat profile dengan form dekat ads, dia lain dia punya. Oh, dia lain. Dia lain. So form dekat apps tu, dia ada option ni sikit je. Kita boleh letak macam nama, nombor telefon, email, macam tu je kot. Kalau dekat iklan, dia boleh custom sikit macam Google Form. Contohnya apa filtration question yang cik nak tanya kepada orang nak ambil. Contoh berapa bengkel dia ada, lokasi dia ke kalau perlu. Target CPL berapa? Kita kalau boleh nak below RM10 lah. Tapi dia sebenarnya tak tentu. Kalau macam FB ada je yang lebih daripada 10. Dia CPL tu kita nak tolak tepi dulu. Yang penting kita nak ada lead masuk. Okay. So kalau gitu, kalau saya di tempat cik, saya akan test lagi banyak video, tu satu. Yang kedua, saya akan keep minimum spending tu dekat ad set tu. Dekat ad group tu letak minimum, contoh RM20. Dan satu ad group tu test kepada 2 kreatif. Okay, so contoh ni 4 kan, boleh pecah 2 ad set, 2 ad group. So RM20, video 1, video 2, RM20, video 3, video 4. So setiap hari akan RM40 sehari contohnya. Kalau ada video lain lagi, tambah lagi ad group. 2 ke 3 video je satu ad group tu. Sebab kita letak bajet kecil, RM20. So once dah dapat video yang ada leads masuk, barulah awak create campaign lain atau create ad group lain yang ada video tu je. Tu pun letak RM20 juga sehari. Satu ad set RM20 RM20. RM20. So saya boleh pecah 2 lah. Pecah 2, RM40, okey? So objektif pertama memang tu je lah. Macam cik kata lah, memang kita nak leads je dulu. So kita kena test sebanyak mungkin kreatif.